Yang nak pakai Isuzu D-Max model ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Ada information dalam video ni guys. Jom. Satu hari satu video. Malam ni kita ada Isuzu D-Max. Dia dah pernah buat remap isu, tapi ada isu lah dengan file yang masuk sebelum ni bang. So, dia datang malam ni Isuzu D-Max yang ni yang pakai sistem 4J J3. Kita tengok sini pun dah boleh nampak Untuk model 2024, 2025, controller turbo dia lain, nozzle dia lain, ECU dia tak sama dengan 1.9, 2023 dan sebelum. Untuk kereta ni nak settle masalah tu, tapi owner ada add-on benda lain. Dia tukar set exhaust tom yum, ada buat blok EGR, bypass hose yang jenis Samco macam ni Warna biru ni dia dah tukar. Sekarang ni kita tengah masuk file baru lah. Setakat hari ni tak ada isu lagi lah untuk model terbaru ni. Remap isu, tak ada lah sampai gearbox ada jerking, tak ada masalah sampai engine jadi tak betul, macam tak normal lah. Nak buat apa-apa dekat kereta korang, jangan fikir harga murah saja guys. Kalau okey tak ada masalah. Tapi kalau harga murah, kereta jahanam, masalah dekat owner. Kalau kena gearbox, mati guys. Sebab model ni gearbox dia baru lagi, kos dia memang tinggi lah. Kita pakai pickup truck ni memang untuk buat kerja lah cerita dia. Ada yang buat family car, ada yang buat kerja daily use. Jadi guys, yang ada masalah terkait dengan 4x4, korang boleh komen dekat bawah. Mana tahu kita boleh share. Right. Assalamualaikum.